Tolong jelaskan beza pondang, khunsa, wadih, khunsa muskil. Pondang ni wallahu a'lam sama ada khunsa ataupun apa, tapi biasanya mereka yang laki-laki berpawatakan lembut dan mereka ini memakai pakaian perempuan. Biasanya pondang ni lah yang masuk mal'unah, yang kena laknat. Faham? La'anallahu nisa, la'anallahu rijala yalbisuna albasuna siyawatar nisa au kama qala. Allah Taala melaknat akan orang laki-laki memakai akan lubsatan nisa, pakaian perempuan. Hak ni pondang. Khunsa wadih, khunsa muskil. Dengar molek. Benda makna khunsa. Khunsa tarikh dia man lahu farjan. Orang yang ada dua kemaluan. Itu khunsa. Siapa ada dua kemaluan? Khunsa. Kemaluan mana? Kemaluan yang laki-laki dan perempuan. Faham? Dia ada zakar, dia ada parak. Faham lagi? Siapa ada dua ni? Khunsa. Nampak? Itu takrif khunsa. Faham takrif tu? Khunsa, orang yang ada dua kemaluan. Kita tahu dah orang yang ada siapa ada dua kemaluan? Tahu tak? Tak tahu. Kalau kita ada dua kemaluan aja tahu. Kita tahu kan? Mu dua kemaluan. Kita tahu lah kalau orang takkan kita nak khabar. Nak kita buat liang jelah. Kita tulis di baju persatuan orang ada dua kemaluan. Wah itu. Malu ke orang lah. Jadi siapa ada dua kemaluan, laki-laki dan perempuan, dia khunsa. Wadih muskil relax tu. Faham khunsa tu? Dan kalau kemaluan puang belaka, laki belaka, tu bukan khunsa. Khunsa ni kemaluan puang ada, kemaluan laki pun ada. Faham tak? Baru dipanggil khunsa. Kalau dua-dua laki belaka, dia ada dua senjata laki. Dua zakar, tu bukan khunsa, tu Power Ranger. Kemudian pula kemaluan dia hak laki-laki boleh pakai untuk kencing umpamanya. Hak perempuan tak boleh pakai. Khunsa wadih. Lelaki dia panggil. Hukum orang lelaki. Dia ada alat dia, alat perempuan. Farak je boleh kencing. Hak laki-laki zakar tak boleh kencing. Dia panggil khunsa wadih wanita. Hukum orang perempuan. Wajib bersama kaum wanita. Dua-dua boleh pakai. Pukul 4 kecing kot lelaki. Pukul 5 kecing kot puang. Khunsa muskil dia panggil. Dia ni boleh pakai laki, boleh pakai baju puang. Tak ada salah bagi dia. Ni hebat Nampak? Jumpa tadi lepas belum asal kas gebang. Nampak? Jumpa kat kuliah, pakai baju kena pula. Dah apa? Pasal dia dua-dua boleh pakai. Faham lah tu. Kalau tak faham bodoh benar.